Hujan geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah geng. Hujan geng. Kat kampung tadi tak hujan geng. Dekat sini pula dia hujan geng. Hujan tak lebat lah. Hujan gerimis. Lagipun satu hari ni daripada pagi sampailah ke hari ini, petang ni, masih pagi tadi hujan lah. Pagi tadi hujan. Ni mendung-mendung membawa hujan, mendung membawa hujan, tapi hujan gerimis sajalah. Kan. Sampai sini hujan dia. Tadi kat kampung dia dah agak-agak terang lah. Cuma terang, mendung tetap mendung, cuma terang lah. Tapi dah ada orang lah. Adalah kawan. Hari ni saya bersendirian, tapi kat sini ada kawan. Kan. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya ada sediakan link dekat video ni. Korang shopping kan sajalah. Kan. Dan kita tengoklah strike-strike yang ada, kalau ada lah. Kalau tak adalah video ni. Kan. Hari ni nak hanyikan satu lagi rod pula. Kan. 512 LB. Kita tengok patah ke tak patah dia. Layan dulu. Alright, rod yang saya cakap tu ya, Asuka Harbor Strike Super Sinis. Dah lah. 512 LB Nano Carbon 5 kaki 6. Try lah, ada ke tak ada. Dah berhenti pun hujan ni. Alhamdulillah. Saya pakai dengan Salam Mandura. Okey tak okey? Ada Wak. Dia berdua rupanya. Oi. Allah, aku dah cakap dah patah. Okey. Putus. Aduh. Dia bukan patah ke? Dia putus ke? Dah tak bawa leader. Hujan lagi pula tu. Harap dia makanlah aku punya tu tadi. Dapatlah lidah aku balik. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah dia.
Alhamdulillah geng, strike pertama. Bukan yang makan lidah aku tadi geng. Bukan yang makan lidah aku tadi geng, bukan. Kena mata lah geng, strike pertama. Tapi kena mata. Tak apa lah geng. Alhamdulillah geng, strike pertama geng. Try lagi. Leader aku, leader. Aku nak leader aku. Oh, makan kat depan geng. Makan kat depan geng. Lain macam dia ni. Saya sedap ni geng sebenarnya. Saya sedap digoreng. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat. SP biru geng. Memang menjadi geng. Oh ya. Tadi aku ada tadi. Dapat 10 tadi aku geng. Dapat semula tali aku. Alhamdulillah. Ada ikan geng. Ada ikannya. Alah kecil aja, putuskan lidah aku. Hancur tu dia ni. Saiz ni geng. Saiz tadi juga geng. Saiz itu aja. Alhamdulillah dapat semula. Oi. Malas nak sulam, kena sulam juga geng. Ekor dia dah tak ada. Ayo dia mak.
Kecil lah geng. Kecil geng. Lepas lagi. Kecil sangat lagi. Alhamdulillah geng, sudah 4 ekor geng. Sudah strike 4 ekor, alhamdulillah. Tapi yang satu tu kecil lah geng. Kecil lah geng. Alah, kena mata lah. Dia dah kena mata lah geng. Sangat-sangat kecil lah. Oh, tak cakap lagi ya. Alhamdulillah geng. Ini joran Harbour Strike ni dah hanyir geng. Tapi strike yang mula-mula, dia putuskan saya punya leader. Tak pasti putus sebab apa. Dia putuskan saya punya tali geng. Tak tahu sebab apa. Tengah-tengah dia putuskan. Tak tahu sangkut kat mana. One hour later. Curut lagi geng. Alhamdulillah. Strike ke 6. Curut geng. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Try lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Curut-curut lah geng. Aduh.
Tak apalah, kita layan-layankan sajalah. Curut sangat geng. Sangat-sangat curut geng. Okey lah geng, alhamdulillah. Hari pun semakin senja, tapi sebenarnya bukan senja pun. Dia sebenarnya mendung geng. Mendung yang nasib baik tidak menghujani kita orang lah. Ramai geng. Makin petang makin ramai geng. Semua wak-wak endon yang datang. Ada lah geng, tapi curut-curut lah geng. Ada dapat 6 ke 7 ekor macam tu lah. Last tadi bateri dah habis pun, kas yang paling last dia makan juga, pun curut juga. Tak ada yang saiz-saiz lagi. Yang saiz white endun je tadi tu dapat saiz. Alright, terima kasih yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Beg putih ada di situ, korang shopping aja lah, sebab Shopee lagi murah. Okay, jumpa lagi next video. Video apa? Assalamualaikum. Bye bye.